Video keningnya yang mana kita duduk di kawasan Mino dekat kakak dia weh. Tu dia. Pada pertanding kita mari tengok suasana di Mino ni lagu mana adik akak dia. Tahun ni ke adik akak ni. Kita tengok ni dah waktu test macam ni ke. Kalau bagi sesiapa nak pergi menota ke apa ni. Yang kena pergi kot ni. Depan tu tempat meleh ke ternak ke. Kambing ke apa depan tu. Lepas tu kita pergi kot ni kena lekuk pergi kot nung baru boleh pergi tempat nota. Menontar. Dah lebih kurang 3 batu dari sini. Mari kita jalan tengok rira ni dah. Suasana di Mino kita ni. Lepas tu di jalan-jalan sini ni ke adik akak, dia ada tempat minum air. Ada tempat minum air. Bila kita jalan, lepas tu tuh pakai duk semua air. Semua air nanti kena panas-panas ke apa ke? Jo tempat air situ tu ke ada, boleh kata kau ada tempat. Kita jalan panas-panas boleh minum air, sangat minum air free. Nanti tagi amo nak bawa adik kakak kita naik di atas getak tinggi tu. Hari ni orang kata ramai mana dah. Kerana orang mula iklik pun ada. Okey ni kita naik atas getak adik kakak. Kita tengok depan tu dah. Kita mari tengok atas getak ni agak mana. Dulu ni kan adik kakak kat tepi embor duduk belah ni dah. Orang jual penuh, suka ingat dulu. Tahun ni tak ada. Suasana tu tak ada seleh tahun ni. Dulu ni penuh kok dia orang duduk jual ni. Ni. Kok berat ni dulu kok penuh lah. Orang Melayu lah, Cina lah, orang Afrika lah pakak duk jual kok ni memang penuh. Tapi lah ni tak ada. Nung sebelah di atas ni kalau tak silap amal lek fak paki tu kau. Sebelah di atas tu. Comel sebelah di atas ni weh. Kita tengok di atas ni dah. Oh, comel weh. Ni nampak yang panjang mutih gitu tu. Comel. Oh, nu. Tengok comel weh. Oh, nu dah memunggah bagai dah nu. Ya for ni for Indonesia. For Indonesia ni klik dah ni ke bagi lebih gapo tu boleh jadi buat kereta nak pergi semula boleh jadi. Nah, kita tengok ni dia suasana Mino ingat masa ni. Kamu ambil video ni sekurang-kurangnya bila kita ingat-ingat ada. Ya masa dia ingat dekat akak main sini. Lama-lama kita boleh buka tengok sekali. Kau lah ke mana? Ramai semua TV. Hak jalan hadap kok kamera kita ni hak ni klik dah tu. Hak jalan ada lagi kau tu. Hak ada lagi tu lah kau kurang. Hak kau klik ni lah kau ramai. Lagi nota klik nota dia kau. Kita tengok ni dia. Hak jalan mari kok ning ni dia mau klik daripada menota. Hak jalan lagi kok nung tu dia mau ada nak pergi di tempat menota dia kau. Yang antara sini nak pergi sampai di tempat menota ni ke. Guna masa je semalam guna masa lebih kurang 35 minit. Tu dia. Berapa batu lebih kurang? 2 batu, 3 batu ke mak tu lah dia akak dia weh. Dari mana Malaysia? Selangor. Oh, Selangor. Pagi-pagi. Oh, berapa orang datang? Adalah berapa kan? Ramailah. Ramai. Datangnya sore lah. Oh, Selangor slang macam ni. Dialek Selangor. Ada juga saya orang Kelantan ke. Oh, orang Kelantan. Kelantan ada bunyi tu. Boleh. Boleh kecek Kelantan. Berapa bayar dia mari Mekah, Malaysia? Ni sebab kita buat raya kan. Raya maksimum kena bayar lah. Berapa? 33. 33,000. Oh, ya Malaysia ya ukur tengok di gaji. Ya ukur tengok di duit gaji kita deh. Itu satu hal tapi kalau raya memang kena maksimal lah. Raya ni macam mana? Raya haji macam kita punya tertulis apa lagi. Oh, macam kita daftar dah 10 tahun. Tapi kita nak mari selalu. Bukan, tak sampai lagi waktunya. Tak sampai lama lagi kita buat dari kan. Oh, kalau biasa ni berapa? Biasanya tak belah-belah aku. Oh, jadi ni nak minta mari awal ke dek? Bukan awal sangat sebab jauh sangat tu Malaysia ni balik ke berapa kali boleh mari haji? Sekali ya. Tapi sekali? Tak tahu sebab saya first time. First time. Umrah ni biasa? Umrah first time before satu sekali pernah. Okey. Oh, kau petani orang Melayu? Orang Melayu. Boleh kecap Melayu? Boleh kecap Melayu. Oh, orang petani. Orang petani je. Adalah orang petani situ lah. Habis kita market orang Malaysia. Oh, duk mana tani? Tani di dekat Saiburi. Oh, pak clear dah? Clear dah. Clear. Nana hari, nana tahun? nana tahun. Pak tani ke?
Ni Padan. mana Fadan? Indonesia. Oh, Indonesia. Padan. Syai. Okey. Selamat. Selamat dunia akhirat. Selamat jalan. InsyaAllah. Selamat dunia akhirat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.